Assalamualaikum, what's good? It's your boy Brother Big. Okay, kita berada di another episode of Otak Lelaki, di mana kita menyelami otak seorang lelaki. Pada hari ini, it's good to have this guest. I've been with him before, part 1, but now aku cakap kita panggil part 2 or round 2. Please welcome in the studio, Ultimate. Assalamualaikum semua, apa khabar? Tadi sebelum shoot dah tanya how shall I address you. Sekarang ni kan dia macam dia ada mixture sikit, but he said anything okay. Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah sihat. It's good to see you again, brother. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. It's been a rough 2025, but it's all good. Ups and downs to normal. Is it the same with you? Normal, biasa. Alhamdulillah. Guys, siapa tak kenal Ultimate guys? Dari dunia seni, dia melonjak ke dunia politik. Pada hari ini kita nak menyelami apa yang ada dalam otak beliau. Okay. Di sini Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad. Nama penuh yang diberi. Or in other words, the government name. Dikenali sebagai Ultimate, composer, tulis lirik, rapper. You tell me, apa lagi yang korang tak tahu pasal dia? Alright, but now, dia seorang adun negeri Selangor. Okay, kita nak tanya lagi selebih lagi, how has it been for the mixture of both worlds before and now? Boleh. Okay, so Ultimate brother, apa activity latest from you? Latest Latest. pagi tadi saya bangun sembahyang subuh. Alhamdulillah. Lepas tu hantar anak pergi sekolah, lepas tu saya datang sini. Latest Okay, latest dia sebenarnya macam ni. Okay, kita rakam podcast ni untuk pengetahuan semua, kita pada 30 hari bulan 10. Dia dalam masa lebih kurang 2 minggu, bajet atau belanjawan Belanjawan Negeri Selangor akan dibentang di Dewan Negeri Selangor lah. Jadi perkembangan terbarunya lah, prepare untuk tu lah. Sebab bajet ni, dia bila sidang bentang bajet ni adalah sidang paling panas dan paling lama, dia akan pergi maksimum. Yes. Jadi kita kena prepare untuk tu lah. Kita kena prepare, kita nak berbahas, kita nak berhujah. Dan dah tentu kita, sebab saya dalam tim kerajaan, jadi kita apabila kita akan mengundi nak luluskan bajet ke tak, undian saya kemungkinan besar ataupun insyaAllah ataupun confirm lah akan menyokong bajet ni. So perkembangan terbaru sekarang ni, tidur pun fikir pasal apa aku nak bahas bajet, apa nak bahas. Okay. Yeah. Alright. Dapat tahu juga you join Persatuan Disleksia Malaysia, am I right? Dia tak isi borang pun. Tak isi borang pun. But at the same time tak, saya banyak buat kerja dengan diorang. A lot of bukan banyak lah, awareness lah. Sekarang ni hujung Oktober ialah bulan kesedaran disleksia. Okay. Kan, jadi kita ada buat beberapa forum, ada workshop untuk orang yang nak mengajar tentang disleksia untuk ibu bapa. Kan, jadi I participate lah. Kalau dia call, I say, if you guys call me, I'll be there. Okay. Any personal history di belakang itu? Adakah anda? Saya disleksik. Okay. Saya disleksik. Anak saya seorang disleksik. Yang kita detect. Dan macam tu lah. Okay, so you're using Ultimate menggunakan all your experience growing up. Betul. Sebab sekarang ni, bila ada persatuan disleksia ni, kita boleh detect dia menghadapi keadaan tu. Dia bukan satu penyakit. Dia satu keadaan, kita boleh detect at an early age. Macam I got diagnosed when I'm an adult. Okay. Jika my wife is an ex-teacher, jadi dia train to detect. So she diagnosed me. Dia kata, I think you dyslexic tau. Kan, lepas tu bila dia cerita simptom tu macam, actually I make sense. Okay. So bila you ada tu, you boleh train anak tu baca dengan get used to keadaan dia, dan deal dengan dia punya psychological dengan emotional implications. Dan sebagainya. Wow. Itu guys. Terus serius tak ada warm up. Tak ada warm up. Terus full. But then again, it takes a lot of determination semua. Dia it's a lot of courage to be doing that lah. But
Again lah, from otak lelaki, we thank you for doing that lah, you know, because you use your experience, now you're helping. Yeah. Which is mungkin orang kata cliche, but put that aside, we are helping in any way, mana-mana kita boleh. Kan? Okay, dah terus serius kan? Terus. Okay, kita reverse Reverse balik. Dari seorang kita nak Boleh reverse. boleh reverse. Dalam otak seseorang ultimate kan, boleh reveal tak fakta menarik tentang ultimate? Fakta menarik. Fakta menarik, anything about you, maybe something they don't know but it's interesting. Nothing too revealing. Macam dyslexic tadi pun. Saya fakta rasa dia tu. sebenarnya saya rasa live saya ni agak boring. Alamak. Kan dulu pun kata you jadi artis rakaman yang menarik. Saya tak, sebenarnya live aku boring. Okay, faham. Aku rasa boring, orang lain rasa kan, tapi ini sebenarnya human nature. Yes. Kan bila kita bekerja sendiri, kita tengok orang dapat gaji bulan-bulan, kita rasa bestnya. Yang orang kerja gaji bulan ni, dia tengok orang meniaga, dia kata bestnya. Ya. Macam tu lah kan. Tapi ya. untuk saya rasa agak boring lah. Kan. So tak tahu apa personal life. Personal life tu I think terpulang kita nak review. Personal life okay. So sekarang hari ni 30 hari bulan. 25 hari lagi saya punya ulang tahun perkahwinan ke-21. Alhamdulillah. Congratulations in Terima kasih. advance lah. Tu agak menarik tu. Oh, agak menarik. Satu jangka masa yang boleh dibanggakan. Mengenangkan keadaan media sekarang. Betul. Mengenang keadaan Sebenarnya media. saya dengan isteri saya pun jam macam 21 tahun. Ya 21 tahun. Macam mana kita survive 21 tahun? Tak tahu. I pun tak tahu. Itu jawapan orang chill lah tu. Tak tahu. Dia tak tahu, saya pun, kita pun jam sebenarnya. Kalau korang jam, percayalah kami berdua pun jam. Saya yang baru berumah tangga ni mungkin boleh. Dia jam tapi kita cuba nak minta tip. Dia jam tapi nanti aku mungkin off record cuba minta tip. Tak ada bro. Semalam saya pergi sekolah rendah saya. Okay. Dia buat hari kanak-kanak sedunia. Jadi kita pergi dan jumpa classmate sekolah rendah bro. Classmate darjah 6. Alamak. So ceritalah seorang tu yang menarik tu, seorang tu anak dia pun sekolah tempat sama. Jadi kita cerita pasal cerita pasal life, cerita pasal marriage kan. So dia cakap aku kan ada satu, dia cakap dia kahwin lagi, dia kahwin lagi lambat daripada kita orang semua. Dia kahwin lebih kurang 35 tahun. Dia kata ada seorang ni saya tak tahu, dia tak tahu siapa, kawan ayah dia ke, dia tak tahu, tak pernah jumpa. Sebab kalau kita buat kenduri kahwin tu, dia punya guest dia rata-rata saya rasa 20% je member kita bro. Yang lain semua member mak bapak kita. Kan dia kata ada satu pakcik ni dia bagi tips time dia salam tu, dia bagi ampau, lepas tu dia bagi tips. Dia cakap ada 10 tips successful marriage. Pertama sekali kau kena sabar, kedua kau kena sabar, ketiga sampai 9. Dia kata yang ke-10 lain sikit. Yang 10 tu kalau kau marah, kau ingat balik tips 1 sampai 9. So kalau kau nak tip, aku bagi kau tips tu lah bro. Tapi aku rasa betul. Yes. Aku dah santai. Aku agree. Aku agree. Even I'm new into that journey, Kan? aku agree. Berapa tahun bro? Baru enter my second year. Okay, Alhamdulillah. I'm in my second year right now. And tip itu sebenarnya aku sendiri praktikkan hari-hari. Tapi cakapnya masih lip sync tak? Dating Alhamdulillah. tak? Dating. Teruskan. Dating. Kalau tak dating kan, hantar each other TikTok link. Yes. Sayang. Kalau 4 barang ni harga bawah 100. Closing. Cruising, nampak? Mungkin kalau dah macam ni, baru start ni, sila-sila show lain dengan dia, tip perkahwinan bersama Big dan Ultimate ke Ultimate and Big. AB, the AB show, tak tahu lah kan. Otak dah kahwin bro. Otak dah kahwin jadi apa? Alright guys, serius dah, fakta menarik, happy-happy, bagi tips pun dah. So kita tutup first segment buat seketika. Kita nak jump ke second segment di mana kita akan lebih lagi menyelami. Boleh. Kita nak selam seni dan politik, macam mana dia match, macam mana dia balance dulu dan sekarang. Kita kembali selepas ini. Otak lelaki menyelami otak seorang lelaki. Otak lelaki kembali lagi, segmen yang kedua, masih lagi bersama Ultimate. Saya masih lagi Brother Big. Ingin memulakan segmen kedua ini dengan soalan dunia seni ke politik. Okay. Dunia seni ke politik.
anak seni, orang kata anak seni terjun. Dia macam terjun tau, because for some tak expect. Yang mana expect, kita menyokong. Alhamdulillah. Ada orang expect Ada orang expect. Maybe when they first saw you, terus macam tak ragu-ragu, go. Give support. Okay. Kan, you know. And then what is your biggest why? And kenapa, like, who got you convinced to the power of shift ni, the shift of power ni? Saya cerita saya berhenti industri seni patutnya 2018. Okay. Tapi tak sempat, jadi Februari 2019, last Ultimate Show. Yes. Okay, saya join parti politik 2019. 2023 saya jadi wakil rakyat. So roughly timeline. So daripada 2019 sampai 2021 tu sebenarnya ada satu period mana saya berniaga. Okay. Jadi fully entrepreneur. Kan sebelum tu pun entrepreneur tapi dalam industri muzik Faham. Jadi semasa tu cuma orang tak perasan sebab time tu COVID tau. Kita punya time perception masa PKP, MCO ni semua, time perception kita lain. Memang semua orang punya time perception lari time tu. Yes. Kan. So time tu, time berniaga tu of course ada businesses saya yang kena suspend sebab dia deal dengan ramai orang, kedai gunting rambut, kan benda-benda macam ni. Jadi time tu kita tengah boring. Saya sangat dengan neighbor tu yang kita start tolong orang masa bendera putih. Okay. Kan kita sangat kita macam nak buat apa ni? Jom kita tolong orang At least kita ada benda nak buat, kita tak boring, kita penat, senang tidur malam dengan kita dapat pahala. Kan, jadi kita tolong orang. Dan daripada situ saya nampak macam kita kena ada baiknya contribute to society sebab kita part of society. Betul. Kan, tu pertamalah. Kedua, ada satu orang ni daripada parti saya yang saya join kata, bro, aku rasa kau boleh pergi dalam politik ni. Kau nak join ke tak? Lepas tu kita biasa kita dalam industri seni ni, kadang-kadang bila orang ajak pergi show ke, bagi job ke, kadang-kadang kita tak sure nak ambil ke tak, kita kena tai chi. Okay, faham. Kita panggil tai chi tengok macam mana, aku check jadual. Yes. Kan, kata, boy, tengoklah macam mana, bagi saya istikharah dulu. Memang saya istikharah. Tapi kita ada satu praktis dekat dalam industri muzik ni, bila kita nak partner up dengan record label. Okay. Kita jumpa beberapa record label, tengok. Kita jumpa Sony, jumpa Universal, jumpa Warner, jumpa One Stop Music. Kan, tengok mana deal yang sesuai dengan kita. Yes. Jadi saya cakap macam tu industri lain tapi kita guna experience tu. Jadi saya pergi jumpa beberapa parti politik yang saya rasa boleh ngam dengan jiwa. Kan, ngam dengan prinsip. Jumpa apa tu, ada yang action, ada yang nampak saya hanya sebagai penghibur. Dia kata, Mat, kau kalau join parti kita, aku sokong, Mat. Kita punya event semua kau je nyanyi, kau tapi kita nak contribute lebih daripada tu. Jadi pusing-pusing lalas saya kata, yang first offer ni lah yang terbaik. Bukan sebab dia offer first, tapi sebab kita tengok yang lain ni, katakan saya yang first offer baik. Jadi saya masuk parti politik tersebut. Kan. Dan bergerak dan sebagainya, dan dapat tawaran tawaran pertama untuk bertanding tu saya tolak. Tawaran kedua saya ambil di peringkat DUN. Lepas tu sampai sekarang ni actually kita 10 hari bulan kan. So dah 2 tahun 2 bulan saya jadi adun. Congrats. Congratulations. Sebab yang masa the first time you why? Nanti kau nak tahu why juga. Why ni sebab satu ialah pasal bendera putih ni. Masa zaman bendera putih tu kita banyak tolong orang. Kedua ialah pasal anak-anak saya. Kan, saya rasa kita semua yang dah, kita senang cerita lepas universiti kan, you grow up in Malaysia yang you rasa best. Cun. So sekarang ni you dalam keadaan yang you boleh tentukan hala tuju Malaysia. Paling kurang pun kita nak Malaysia ni sama best untuk anak kita. Betul. Ataupun lagi best Lagi best. Ideally lagi best Akan jadi ke tak jadi tu aku tak tahu. Betul. Aku tak tahu. Yes. Kan, because the Malaysia yang I grow up tu sangat awesome Malaysia has been very good to my family and very good to me. Yes. Kan. So kita nak cuba carry on dan salah satu caranya ialah masuk jadi wakil rakyat Wakil rakyat ni dia satu bahagian kerajaan yang legislatif. That means dia gubal dasar.
Sebelum ada execution, kita kena ubah dasar dulu. Betul. Yang execute adalah badan eksekutif. Eksekutif ni semua katakan kerajaan, menteri, Perdana Menteri. Diorang ni kena ikut cakap legislatif. Sebab legislatif set the plan. Okay, kita nak macam gini. You have to execute. We want a better Malaysia. It's up to you to execute. Up to you tu is very big up to you lah. It's up to you lah. Very Tapi big. if you tak ada dasar, sebab tu dia panggil dasar kat bawah sekali. Yes. Kalau dasar tak ada, macam nak bergerak? Ya, betul. So dia sebenarnya secara teorinya tak payah jadi ahli mana-mana parti politik untuk jadi pengubah dasar ni. You can run as independent. Tapi kita punya country punya culture, dia kalau you run independent ni, dia tak confident sangat nak bagi undi sebab kau tak ada team. Faham? Kita suka mana-mana kau kena ada team. Ya. Kita suka apa tahu, strength in numbers. Strength in numbers. And strength they know. Kita sangat pada tu. Yeah. Kan kita suka tengok filem macam Rambo, satu orang jalan seorang. kalau cerita Hindustan, Hollywood kan, seorang aja. Kita suka, tapi bila nak translate in real life, kita suka numbers. Dia ada banyak pengikut. Ya, betul. Kan even like industri seni kan, macam ada orang komplain kan, dia tak dapat job acting tu sebab dia tak banyak followers. Yes. Bukan pada kebolehan dia. So masuk satu parti politik ni untuk saya ialah satu langkah praktikal lah. So that's the why. Dia means to an end lah. Means to an end. Alright. So compare dunia seni dan sekarang. Ni soalan, because soalan standard. Soalan standard sebab kita buat apa-apa pun ada struggle kan. Okay. So between the both worlds, how do you think that the punya pros and cons Pros and cons mesti ada lebih, mana lagi lebih, mana kurang dia macam ni. Dia industri alam dunia politik banding dengan industri seni atau industri hiburan. Sebab untuk saya industri seni, dunia hiburan ni dua benda yang berbeza. Okay, kita rephrase the question sebagai anak seni versus ahli politik. Anak seni ni dia bergerak hanya untuk puaskan hati diri dia. Puaskan diri dia. Bukan penghibur Anak seni ni bila dia melukis ke, dia cipta something, dia punya first customer, dia punya first fan diri dia. Kan? So anak seni ni, kalau kau anak seni tulen, ada orang tak suka karya kau, orang tak suka, orang semua kata tak best. Pergi mampus lah. Sebab aku suka. First. Penghibur, dia ada customer dia is the public. So dia punya measurement of success tu, berapa orang suka, berapa kuat tepuk, berapa orang ramai datang show, berapa mahal orang beli dia punya lukisan. Itu penghibur. Tapi seni macam dia buat show galeri, katakan dia pelukis lah, dia buat show galeri tak ada orang suka, pergi mampus lah. Sebab anak seni ni kalau dia buat untuk orang lain, dia tak boleh tidur malam bro. And aku pernah buat mistake tu. Macam kita kena tulis hit zaman dia tak ada kan, kita kena tulis hit lah. Terus macam semua rasa macam apa ni, kenapa aku sell my soul gitu. Kan. So tapi bila you jadi kaki tangan kerajaan kan, you serve the public bro. Yes. You serve the public. So you kena letak you nak tepi, you kena tengok okay, my client is the public. So that's the dalam aspek tu dia ada lebih dekat dengan industri hiburan. Dia ada lebih dekat. Sebab you part yang kau cakap tadi. You serve outside, external. Correct. Validation kau datang dari luar. Orang seni ni validation datang dari diri dia. Orang seni ni kadang-kadang saya bagi lawak ni, orang seni ni macam pokok. Dia boleh buat, kan pokok buat makanan sendiri kan. Orang seni ni self validation dalam internal. Kan macam nak refer balik kepada Ultimate Music Career, ada lagu yang orang tak tahu pun, orang tak minat pun lagu tu, tapi saya rasa lagu tu best. Faham. Ataupun dia suka lagu, orang kata dia suka lagu Amboi, saya suka part ni, ada satu part tu dalam tu yang hanya puaskan hati saya je sebagai penulis atau sebagai vokalis. Sebab part tu dia rumit, dia ada teknik dia yang kan. Jadi memang ada orang tepuk, tapi kita, ataupun kadang-kadang kita punya peers lah. Ya. Kan macam dia call, bro, mana kau dapat idea buat
Kau tahu tak part engkau cakap macam ni, bar yang ke-8 dalam verse second tu, mana kau dapat idea, mana kau dapat flow ni? Kan? Macam Waris, bang. Ni cerita betul Waris. Bang, saya tengok abang 16 baris. Flow mana abang dapat flow ni? Kan? Sebab 16 baris tu ada lompong. Ada part dalam rapping tu yang lompong, kosong. Mana abang dapat ni? Dia kosong tapi ada makna. Dia kosong tapi rasa macam ada something. Kan? Dia rapper lain dia nak penuhkan semua. Abang main game kosong, tak cakap apa-apa ni. Mana dapat ni? Kena cerita kat dia lah. So tu lain juga. Tapi bila orang dalam your circle tu faham, tu pun macam validation dia lain lah. Yes, Sebab cuma dia nampak benda tu. Tapi ada benda juga dalam yang tak ada orang detect, kau seorang je detect. So beza dia dalam public service ni, sebab tu nama dia public service. You serve the public. Yes. So you kena letak diri you tepi lah. Transition tu, was it okay untuk Transition tu okay sebab dia ada persamaan, ada perbezaan. Okay, persamaan dia ialah you face public. Okay, satu. Dua, you kena kecam tu biasa. Kan, selebriti kena, penghibur kena. Kena. So tu dah ada training kat situ. Dah ada training, yes. Ketiga, yang persamaan dia kerja tak tentu masa. Betul. Kan ada hari tu macam pagi sampai pagi. Betul. Siapa member kita yang kerja production shoot tahu pagi sampai pagi. Betul. Ataupun sampai malam. Lepas tu ada kerja-kerja yang orang tak nampak ni. Sebagai wakil rakyat, kerja-kerja tak nampak. Dalam industri hiburan atau industri pun ada, nama dia pre-production. Kan, bila you nak gubal dasar tu, orang nampak bila kat dewan tu you dah bahas dasar tu cantik. Pada mula-mula dia tak cantik. Macam lagu dengan video, visual punya barang kan. Mula-mula demo je, tak lawa. You polish sampai lawa. Orang nampak bila dah siap. Macam dasar tu orang nampak bila dah siap je. Lepas tu lepas dah siap dasar tu, ada post production. Post production is macam mana kau nak keluarkan roll out dasar tu, macam mana kau nak execute. So ada persamaan dia. Dan ada perbezaan jugalah yang ketika saya masuk tu saya kena tune otak. Kan antara besarnya daripada segi kalau bandingkan meniaga dengan jadi wakil rakyat. Dua-dua ada bajet. Ada duit masuk, duit keluar. Kan? Okay. So bila you jadi entrepreneur, duit masuk tu tak tentu. Betul. Yes. Kan duit masuk ke company tak tentu. Lepas tu you kena belanja duit keluar tu kena sesikit mungkin. Betul tak? Jadi masuk sebanyak mungkin, keluar sesikit mungkin. Jadi yang lebih tu nama dia untung lah. So kalau untung you tinggi, you punya company owner happy lah. Ya, betul. Kan? Okay. Dalam kerja alam wakil rakyat ni, kita pun ada kita punya bajet. Kan kerajaan negeri bagi lah. Untuk state level, kerajaan negeri Selangor bagi. Okay, setiap tahun kau dapat banyak ni je. So income kau fix. And then peruntukan tu you kena belanja sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sebab duit tu bukan duit kau. Duit tu untuk rakyat. Tolonglah main ini itu, rumah terbakar, bagi sikit ini, bagi surau, kita nak buat tahlil perdana, bagi, kita nak buat ni, bagi, kan. Dan kalau masuk tu dah banyak ni tapi duit keluar belanja tu tak banyak, ada gap. Sebelum ni profit, tapi dalam ni petanda kau tak buat kerja tau. So kalau kau profit kau tinggi, good job entrepreneur. Kan baki tinggi, good job. Kalau wakil rakyat baki dia tinggi, tu petanda kau tak buat kerja, not a good job. Dalam kata Azwan Ali, dislike. Kan? Dislike. Tu perbezaan dah. Jadi nak tune tu sebab kita dah 20 lebih tahun jadi usahawan kan. Okay, aku nak maximize profit. Ini kena habis ni. Sebab kalau tak, macam kita dekat negeri Selangor ni, kita punya menteri besar ni dia agak strict. Dia kata siapa ni balance yang banyak ni, saya ambil sebagai petanda awak tak buat kerja, awak tak turun jumpa rakyat, tak tolong orang, so I will audit you. So nak kena tune tu. So kadang-kadang bos kita punya baki banyak ni lagi ni, ataupun bos baki man. Sebab kalau tak, sebab income tu fix. Kalau keluar banyak sangat awal tahun, nanti hujung tahun macam mana nak tolong, macam mana nak buat program, macam mana nak buat event.
So ini benda-benda yang ini perbezaan dia lah, yang kena tukar cara berfikir tu. So dari segi bajet tu, adakah all this is part of the concern sebabkan your past the past Adun tak buat kerja ke macam mana, or do you have your concerns now? What's your biggest concern as an Adun today? Biggest concern biggest concern kita actually now yang kita tanya orang lah, antaranya ialah continuity of life, keberlangsungan hidup. Kan orang nak cukup makan ini, so benda tu concern. So dia bergantung pada orang. Kan mungkin antara paling senang tengok umur lah. Kan. So bila tanya orang muda sikit, dia tengah belajar atau baru start kerja, untuk dia keberlangsungan hidup, apa career prospect dia? Kan. So ada ke tak? So diorang concern juga pasal cost of living. Okay, career prospect. Sebab kalau career prospect kau naik tapi cost of living naik, okay, dia sejajar. Correct, betul. Kalau tak sejajar akan jadi masalah lah. Kan. Untuk yang dah bersara ni pula, dia pun fikir keberlangsungan hidup. Kan, tapi mungkin diorang dah pencen. So diorang pun cost of living juga. Kan, dan diorang fikir okay, selepas ni macam mana? Kesihatan macam mana? Kan, healthcare macam mana? Kita alhamdulillah kita punya healthcare free. Kan, ataupun cukup syarat lah, kadang-kadang pergi kena bayar RM1 tu klinik kesihatan. Betul, bayar RM1 tu bukan sebab kerajaan nak RM1 tu, tapi untuk validate the transaction, ada exchange of services dan sebagainya. Kan, jadi antara efek dia adalah keberlangsungan hidup. Lepas tu kita ada kita punya isu-isu standard lah, bread and butter issue. Paling ni ialah infra. Kan, infra jalan dengan pipe air lah, paling senang nak cerita kat orang. Infra ni jalan dengan pipe air. Jangan, atau api jangan putus, bekalan air jangan putus, jalan okey. Kan, semua akan fikir infra. Kan, so berbeza ni macam nak bagi beza kan. Infra katakan jalan lah, ada lubang kat jalan. Semua orang akan komplain. Tapi geng B40 dia komplain, bang tolonglah tampal jalan ni. Sebab hari-hari kita drive, kita punya suspension rosak, kita tak ada duit nak fix suspension tu. M40 ni kalau saya ada duit nak fix suspension, tapi saya patah kaki lah sebab ni kereta ni macam mana. Saya ada kereta, isteri saya ada kereta. Kalau satu kereta masuk bengkel, macam mana kita nak pergi kerja? Kan? T20, bang ni lubang ni, boleh tak you tampal? Kan, saya naik basikal saya ni hari-hari. Kan, kalau bengkok siapa nak ganti rim saya 40,000 punya rim ni? Beza, tapi isu dia sama, tapi beza. Kan, brother ni pasal kereta dia 40,000, brother ni rim basikal dia 40,000, tapi komplain pasal benda sama. So ada bread and butter issues yang across the board. Keberlangsungan hidup, kos sara hidup, infra macam ini. Lepas tu ada kadang-kadang ada isu-isu yang untuk wakil rakyat ini unik kepada kawasan dia je. Macam saya, kawasan saya agak urban. Kan, so ada isu strata selalu. Dengan apa ni, harta strata lah, siapa tinggal kondo kan. Tapi kalau you jaga, you wakil rakyat dekat kawan saya lah di Ijuk, YB Jeffrey kan, di Ijuk, kita cerita pasal strata dengan dia macam, oh kawasan saya tak ada isu strata. Bestnya semua kondo situ, apartmen situ semua tak ada problem. Tak ada kondo, tak ada apartmen. Sebab dia kampung. Dia kawasan kampung, kawasan pertanian, dia tak ada lah isu tu. Isu dia, saya punya problem kalau parit, kalau banjir. Strata tak ada. So dia ada unik. Dia ada isu yang general, satu Malaysia fikir, isu general yang satu negeri fikir, ada isu yang unik kepada kawasan tu. Ataupun dalam tu pun taman ni, isu dia. Taman ni ada. Menarik. Dia sangat interesting. Macam-macam cerita. Dia dah bagi dia punya insights kan. Geram weh. Macam rasa nak lagi je. So speaking tadi ultimate sentuh pasal you touch about the issues kan. Strata semua kan. So far menjadi seorang YB mesti terima banyak aduan kan. So apa aduan paling pelik yang dah diselesaikan pada ketika ini? Paling pelik tapi dah settle juga. Dah settle juga pelik. Banyak sebenarnya. Banyak pelik-pelik Banyak. Dia cuma saya nak fikir macam mana saya nak ceritakan tanpa mengaibkan sesiapa. Faham.
mengaibkan sesiapa kan. Diselesaikan pun tu ada satu tu yang pelik tapi tak selesai. Pelik tak selesai ada. Pelik yang dah selesai tanpa mengaibkan sesiapa. Tak apa, janji pelik. Selesai tak selesai janji pelik. Maybe Pelik, just touch base pelik banyak. Pelik ada satu ni dia pesara, dia menerima bantuan zakat untuk bayar dia maintenance fee dekat apartment. Okay. Kan? Okay. Jadi bila zakat bayar tu, zakat bank in masuk account maintenance, account JMB. JMB tak nak keluarkan receipt. Kan JMB tak nak keluarkan receipt sebab JMB tak tahu duit ni daripada siapa katanya. Kan sebab biasanya kalau kita bayar tu kita kena bagi nombor unit. Betul. Kan tapi jadi JMB tu kata okey betul duit ni masuk tapi kita tak tahu duit ni tak masuk siapa. Jadi kita tak boleh deduct daripada outstanding balance orang tu. Tapi orang tu kata come on lah, you saya outstanding balance awak tak deduct tapi awak masih charge late fee. So bergaduh. Kan? So bila kau zakat saya kata ini kita dah bayar setahun lepas. Kita dah move on dah. You know, jadi masing-masing tapi dah janjikan cerita sebenarnya ialah yang jaga akaun ni, pengurusi JMB ni dengan pemilik tu sebenarnya bergaduh pasal benda personal. So dia call wakil rakyat kena cuba keluarkan receipt. Bincang. You know, tapi sebenarnya sebagai teorinya wakil rakyat ni dia penggubal dasar tau. Jadi sepatutnya dia teori, kalau pure teori lah, dia sebenarnya tak patut ada on ground pun. Dia tak perlu ada on ground tolong itu ini. Sebab dia pergi kerja dia pergi dewan, number one job dia pergi dewan, jadi wakil kepada rakyat. Okey, Lembah Jaya kita nak macam ini. Problem kita macam ini. Lepas tu yang orang yang berkenaan yang patut boleh tolong. Lepas tu bila kita turun pula kita boleh cerita kerajaan negeri macam ni. Sebenarnya mengikut fahaman saya daripada industri hiburan ni, wakil rakyat ni sebenarnya media. Sebab dia pengantara, medium. Okay, faham. Tapi sebab uniknya Malaysia ni, kita punya first batch wakil rakyat tu sebenarnya orang yang datang daripada orang yang serve community. Kan? Wakil rakyat kita dulu kaki tangan kerajaan, polis, ketua kampung, Tok Siak. Jadi diorang serve community tau. Jadi sampai sekarang ada budaya yang kalau kita ada problem kita jumpa wakil rakyat, tolong macam mana wakil rakyat boleh serve. In theory, sebab kalau kita tengok macam European countries kan, diorang tak nak tengok wakil rakyat dia on ground tau. Sebab itu bukan your role. Awak punya role ialah gubal dasar. Jadi bila awak tak ada dalam dewan, awak tak gubal dasar, awak bukan dalam dewan berbahas tentang dasar atau luluskan dasar, awak kena prepare untuk gubal atau buat research untuk gubal dasar yang terbaik. Tapi di Malaysia kita sebab wakil rakyat datang daripada macam tu, jadi budayanya macam kita jumpa pegawai daerah lah. Sebab dulu pegawai daerah kadang dah jadi wakil rakyat. Dekat dalam Dewan Negeri Selangor ada mantan KSU bro, ketua setiausaha satu kementerian yang jadi wakil rakyat. Jadi budaya kita lain sikit. Sebab tu wakil rakyat di Malaysia ni dia ada peruntukan untuk tolong mana rumah terbakar ke. Sebab kita dapat first batch wakil rakyat kita yang hebat-hebat, semua datang dari background tu, aktivis, buat kerja charity, buat kerja amal ataupun ketua kampung, dan sebagainya. Okey, tadi bila kita tanya pasal aduan semua tu kan, teori dengan in practice lain. Teori dengan in practice. So in theory kalau nak get your attention, adakah rakyat kita boleh just come to you? Boleh. And you because you are pun, when you were an artist pun you are people person. Yeah. So you know, so it's okay for them to just come to you or datang office. Lepas tu macam saya di Lembah Jaya ni, kita punya network. Dalam office kita ada staff. Yes. Kan, dan staff ni kita organize lah. Ada yang jaga infra, ada yang jaga kebajikan, ada yang jaga rumah ibadah. Kan, lepas tu ada juga kita ada, sebab kita dalam bawah Majlis Perbandaran Ampang Jaya, dalam DUN saya tu kita ada 5 zon MPAJ. Jadi ada 5 ahli majlis. Jadi boleh approach ahli majlis. Lepas tu ada 7 kampung.
Kan Lembah Jaya ni orang bila ingat Ampang, orang ingat urban. Tak, Lembah Jaya ni dia topeng je urban. Sebenarnya dia separa urban. Separa urban. Ada kampung-kampung tradisi. Dulu rumah setinggan, kawasan setinggan ni dia putihkan jadikan kampung. Okay. Jadi ada 7. Jadi bagi tahu oleh kampung, ketua kampung. Kalau yang betul-betul kecil, ketua kampung boleh settlekan. Tak settlekan, dia call wakil rakyat, dia call adun. Kalau besar sangat adun, kena call Kak Long dia parlimen. Sebab saya punya ahli parlimen perempuan kan, kita panggil Kak Long. Dia kata ini. So kadang-kadang kita jumpa ketua kampung, macam mana ni YB, ni berat ni, kita kena call Kak Long kita. Call Kak Long, kakak YB. Itu situasi tu mesti best kan. So dia kerjasama. Kita ada network, kita ada support system. Dan Alhamdulillah, aku bias sebab aku orang Selangor. Support system kat Selangor ni sebenarnya baik. Alhamdulillah. Bukan kita nak kutuk negeri lain, tak. Ya. Kita tahu sebab kita dah biasa. Ya. Dan kita bias sebab anak Selangor, kan baik lah. Tak salah. Berapa kerap teammate sendiri turun padang? Like in terms of Selalu. Saya selalu. Nak cakap, diorang cakap selalu. Tak, dia antara masalah saya ada imposter syndrome. Okay. So saya rasa saya tak cukup turun padang. Tapi diorang kata you selalu turun padang. So ada sikit dissonance kat situ lah. Tapi selalu lah. Dia antara rezeki dia dekat Lembah Jaya ni, dia kawasan dia kecil sebab dia padat. Dia kat dalam Ampang ni padat. Jadi daripada office saya tu, pusat khidmat saya tu, nak pergi mana-mana dalam Dun Lembah Jaya ni 20 minit boleh sampai kalau drive. Jadi saya rajin lah turun padang, relax, pusing, kan tengok. Dalam office lama-lama pun tak boleh juga. Kita tepu lah. Saya tepu lah. Tepu lah kan. Siapa-siapa pun tepu. Sebab dulu pun macam tu kan. Office kita studio. Lama-lama kat studio pun kita tepu. Kita kalau turun padang tu pergi show. Banyak show pun penat. Jadi kita kena balance. Kena balance kan. Because speaking of turun padang, recently ada peaceful demo yang turut dihadiri. You were there, dan juga anak-anak, your children were there as well. Comment sikit. My children tak ada, mana ada. Tak ada, they wasn't Itu there. Some children that were there. So maknanya the narrative. Orang ingat aku ada second family pun. Macam tu. Tak ada. Kau cakap your children. My children tengok macam, kita mana pergi kan. So that means the narrative was different. The narrative was different. Kita nampak lain mungkin. So kita dah clearkan dekat sini. Bukan anak-anak dia. But dia di sana, what's your view as a politician dan juga seorang Muslim yang mempertahankan Al-Aqsa? Mempertahankan Al-Aqsa What's my view? Kita kena buat. First of all. Kan, if it's not humanitarian, is part of kita punya spirituality, kita punya religion to do. Aside first of all, sebelum apa-apa, humanitarian dulu. Tapi sebelum tu semua, kita kena mempertahankan lah. Kan, sebab is something yang kita tahu akan jadi, dan kita tahu jalan cerita kat situ apa akan jadi. Kesudahan dia kita dah tahu dah. Tapi kesudahan dia belum jadi lagi. Belum sampai lagi. Betul. Kan, jadi saya rasa kita kena buat lah, pertama. Kedua, sebenarnya ni pendapat peribadi saya, okay. The best thing to do sebenarnya bukan protes. Itu bukan senjata paling kuat. Senjata paling kuat ialah doa. Kan? Yes. Dia jauh lagi power. Very dia true. jauh lagi power lah. Kan? Tapi protes ni orang nak buat. Sebab dia nak menzahirkan. Sebab doa ni batin tau. Doa ni kita je tahu. Kan? So untuk kalau tanya saya lah, paling best ialah lepas main Jumaat kita buat solat hajat. Satu Selangor buat. Aku nak claim cakap Lembah Jaya seorang je buat. Tak. Satu Selangor buat. And kita buat Qunut Nazilah, kita buat juga. Itu jauh lagi efektif, jauh lagi participatory, jauh lagi inklusif daripada protes. The most powerful weapon is doa. But masa you ada dekat that peace protest tu, at the same time as a politician, are you encouraging that as well? Am I encouraging that as well? Because jika protest is not part of it kan. Okay. Saya as personally I don't believe protest is the best way for this issue. Kan. Tapi dia ada nuance dia, ada banyak nuance dia kan. Satu memang, dan kalau kita protes pun, kita buat protes tu pertama sekali kita kena protes dengan beradab dan berakhlak sebab kita umat Rasulullah SAW.
Kan protes ni untuk menyatakan hasrat. Dan kita sampai pada hari tu kita sampaikan satu memorandum. Kan kawan saya Kamil Munim masuk dengan Dr. Mazli untuk sampaikan memorandum. So kita kat situ untuk support diorang. Kan itu satu. Dan dah protes tu dah buat sekali dah lah. Kita make our feelings known. Sebab cara menunjukkan pendapat kita tu apabila satu Selangor buat kunut nazilah, satu Selangor buat solat hajat. Itu pun menunjuk. Betul. Tunjuk kita kadang-kadang bahasa kasar dia demo protes ni tunjuk perasaan. Itu pun tunjuk perasaan. Betul. Kan. So tu dah ada dah. So sekali tu alhamdulillah pada kali tu kita buat tu saya pergi sebagai seorang wakil rakyat. Saya pergi juga sebagai ialah seorang Islam dah tentu dan apa nama ni alhamdulillah saya pergi untuk secara aman untuk support. Kan support in case dia macam tak nak terima memo tu kan, sebab kalau 2 orang mungkin dia tak nak terima, tapi kalau ramai kata lain macam ni kita kena terima. So bila ramai orang kat situ tu dia satu manifestasi fizikal apa yang terkandung dalam surat tu. Sebab dia kata ini kau ambil signature mana-mana, orang sign mana-mana kan, tapi bila ramai orang you ada satu legitimacy kat situ. Yes. Kita tak expect kalau 1,000 orang datang 1,000 orang nak masuk embassy. Ya, betul. Tak juga tak kan. Juga. Jadi dia tahulah. The voices tu lah. Dia tahu. This is loud and clear. Kalau orang tak ada kat situ pun dia tahu perasaan orang Malaysia tentang isu ni. Kan, tapi itu sebagai satu penambah perasa mungkin. Strength in numbers lah. Strength in numbers, correct. Because okay, sekali cukup lah. Sekali cukup lah. Untuk me sekali cukup to have a physical manifestation tu. Of all the years you become a politician kan, you dah jadi ahli politik kan. Ada tak any dark moments ke, you know, macam kalau orang tengok ada threat, ada ugut, ada apa-apa. Has it pernah jadi dekat Ultimate tak? Ugut-ugut? Ugut, anything tak bad? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Tak ada. Dia susah. Dia bergantung pada apa berlaku dan you punya tafsiran apa berlaku. Yes. Kan? So, kalau you rasa benda tu tak baik, benda tak baik lah. Macam ni lah. Kalau orang puji Brother Big. Kan, Brother Big tafsirkan sebagai benda tak baik. You akan rasa, dia pilih aku, dia sindir aku. So it's up to you. So correct. Apa yang saya lalu tu saya macam benda tu okay, positif je. Yes. Self belief jugalah. Dia self belief. Yes. You interpret. Yes. Saya punya falsafah ialah semua benda yang jadi kat dunia ni, sebab kita kata semua benda ni dia neutral, up to you nak rasa benda tu bagus ke tak bagus. Kan? So bila kita nampak member tu kaya kan, ada orang cakap rezeki dia, ada orang cakap tu ujian dia. Kan? Bila kau down tu, bila kau tengah down tu, orang cakap ni ujian, atau orang cakap ni kan. So ada macam kita datang balik kepada COVID kan. COVID ni time effect dia PKP. Yes. PKP tu zaman saya connect dengan anak saya. So it's not all bad. Yes, it's ada not all bad. bad. Ada bad. Ada bisnes aku tutup. Yeah, lingkup. betul. Ada bisnes aku lingkup. Tutup, tak apa tutup. Guys, call bagi tahu staff. Guys, kita akan tutup dalam masa 3 bulan. Gaji korang jalan tapi korang start cari kerja sekarang. Ada. Kan? Betul. Kan ada, tapi ada benda best juga. So sekarang ni you nak tengok PKP tu atau COVID tu sebagai satu benda positif atau negatif, tu pulang pada korang lah. Betul. So ada benda I boleh tafsirkan benda sebagai bad. Orang gosip cakap ni itu you know, tapi for me tak bad. Yeah. Kan? Because masa you anak seni pun sama je. Sama je kan. Je. Masa berkempen untuk PRN tu ada orang berkempen, orang yang berkempen yang tak nak saya jadi wakil rakyat. Dia kempen dia 3 points. Pertama sekali dia tak tahu buat kerja sebab dia tak ada pengalaman. Okay. Kedua dia sombong sebab dia artis. Ketiga dia tak tahu semayang. Dia tak semayang sebab dia artis. Tu semua So bila team kata boss, dia cakap macam ini boss, I cakap very good. Team tu semua macam asal very good.
Diorang dah tolong kita define kita punya campaign. Hala tuju campaign kita macam ni. Kita tunjuk kita boleh buat kerja. Kita tunjuk kita tak sombong. Kita tunjuk kita tahu semayang. That is our campaign. Diorang, kita jumpa diorang, korang kena cakap terima kasih sebab diorang dah define kita punya campaign. So kita campaign on that ticket lah. Memang pergi macam pergi surau kan. Diorang tanya aku soalan kafar bro. Soalan basic, soalan fardu ain. Betul-betul soalan kafar. Calon. Tak tahu baca doa kunut, tahu? Aku terus baca depan diorang. Lepas tu dia macam dia tak, alamak. Tanya benda lain lagi. Tahu sembelih haiwan, tahu? Anak saya punya akikah semua saya sembelih bang. Sampai ke situ dia tak puas hati. Jadi imam. Okey. Jadi kena baca kuat-kuat dah, baca lah. Dia bagi mic bro. Macam mic ustaz lah. Baca. Kau ni okey lah. Kita dengar. Ada yang cakap tu, YB, tak mahu YB. Time campaign tu saya dengar cakap orang. Diorang cakap YB tak boleh semayang. Tak tahu semayang, tak semayang. Macam okey je. Senang. But you boleh ambil benda tu as negatif lah. Kalau ya, betul. Aku ambil benda tu as positif. Yeah. You pakai benda tu to your advantage. Ya. So terpulang lah. Jadi kalau jawab balik soalan original tu, tak ada benda yang saya nampak sebagai negatif setakat ni lah. Berapa lama you see yourself in politik? 3 penggal. So for the upcoming election, dah memang ready daripada awal ke macam tunggu nak dekat-dekat baru nak ready? Tanya saya? Tanya. Saya, you always be ready. Alhamdulillah. Kan, very good answer. You stay ready, you don't have to get ready, son. Yes, son. Korang macam tu lah. That's what's up. Attitude MC dia tu datang. Kena ada. Kena ada. Always. So speaking of that attitude, I'm sure dalam office you must still listen to music, correct? Dalam office tak? I mean, or in everyday life. Yes. So, as a rapper yourself, who's your current and favourite rapper sekarang ni? Tak kira lah siapa pun. Tahun ni? Tahun ni mungkin? Tahun ni, the 3 best album tahun ni Chance the Rapper. Oh, okay. Cardi B punya album is very good. And Clips punya album is very good lah. Clips is number 1 lah this year. For me, for you. Clips punya album tu is macam mana up to date you dengan local scene kita? Saya follow. Cuma sekarang ni ada less masa lah. Jadi tak se-up to date sebelum ni. Okay. Kan, sebab you only have 24 hours in the day. Correct. Macam ni lah bro, kalau ada masa, kalau kau nak dengar lagu baru ataupun nak rehat, saya akan rehat. Faham. Kalau nak dengar lagu baru, kau nak dengar lagu Clips ke, aku nak spend time dengan anak aku akan choose spend time dengan anak aku. Of course. Dulu macam okay, anak lagi sekolah, kerja aku apa? Kerja aku is keep up to date dengan music. So, pergi dengar. But now dia kurang lah time. Faham. Okay 3 tu still your favourite rapper Faz Ahmad Ya. Yang rapper number 1. Shout out. Dia banyak kali cakap tak boleh follow flow dia. Tak boleh follow. Siapa lah? Okay, sekarang ni ni dah masuk panas lah. Name me a Malaysian rapper right now more entertaining than Faz Ahmad. There you go. Name me satu rapper yang orang lagi banyak berbual pasal dia berbanding dengan Faz Ahmad. Orang Malaysia, orang yang ikut industri hiburan Malaysia. Betul. Okay, korang tu dia kat bawah. Yang lagi menghiburkan dan orang lagi berbual. Yes, mana very rapper yang lagi banyak bila dia tweet lagi banyak retweet. Betul. Aku pun kalah. Betul. Okay, yang dia post name, please name. And then okay, itu satu. Name me his competition. I cannot. Okay, kita pick satu rapper yang satu kumpulan rap di Malaysia. Pick one. Kumpulan lawan dia seorang Tak, kumpulan. Just kita buat analisis lah. K-Click. Okay, diorang ada competition tak? Name me ada yang macam diorang. Sekumpulan rap juga. If at their arena, at their arena yang boleh compete yang mainstream dengan diorang sekarang ada. You can name. Who's that? Force Park Boys. Okay, alright. Okay, penyanyi solo perempuan.
Penyanyi solo. Bukan rapper. Penyanyi solo perempuan. Name me one. First name that come. Ara Johari. Okay. Siapa competition dia? Kalau nak kata competition, maybe Ernie Zakri. Lagi? What's that girl yang viral tu? Nadira nama lagu tu. Okay. Kumpulan rock otai. Name me one. Wings. Dia punya competition? Search. Okay. Faz Ahmad. Name me one competitor. I will wait. We have time. I wait. Bro, narrative has turned The narrative has turned. Cakap aku nak jawab siapa ni? So macam mana ni sekarang ni dia akan dominan dalam dia punya sub-genre tu untuk masa yang lama tau. Sebab tak ada orang nak lawan dia. Semua nak jadi Mr. Lyrical Miracle. Right? So dalam lane tu banyak. Dia nak super lyrical miracle. Siapa lah, inilah. Right? Who's gonna? Tak ramai tau fikir macam Ultimate sekarang ni. Yang mengatakan Faz Ahmad buka lane dia sendiri. Yeah, he's in his own lane. Yeah. And tak ada orang nak touch dia. Tak ada orang nak side by side dengan dia. Okay, teknik lah. Okay, teknik lah. Teknik dia tak kemas. Yeah. Ada orang, okay, teknik. Tapi, who else talking? We are talking about him now. Yeah. This is mungkin podcast ketiga saya cerita pasal Faz Ahmad. Betul. Sebab tu aku admire dia. There you go. Aku fan bro. Nanti tag dia mungkin dia repost balik aku video ni. Aku tak boleh brain dia punya flow terabur macam tu bro. Sebab tak ikut sorry lah. I know it's your art, tapi kalau mengikut kayu ukuran aku apa was a good rapper, aku tak boleh brain orang yang offbeat macam tu. Sebab aku nak buat offbeat macam tu pun aku tak boleh, I cannot bring myself to do it. Faham. Kan? Yeah. Cuba suruh macam Ernie Zakri ke, cerita dari Ernie Zakri, Ara Johari nyanyi off key. Kan? Dia benda tu hampir mustahil untuk dorang. Betul. Sebab dia kalau siapa penyanyi ni off key tu dosa besar. Rappers off beat tu dosa besar. Sebab semua orang akan tahu, Mak, lu lari key atau lari tempo. Kan? Tapi dia boleh buat secara konsisten. Aku tak boleh buat bro. Benda tu macam tak, kita tak boleh buat sebab kita dah train jangan. Dah insting dia is always be on key. Dia perform live, sea of people. Okay, semua hafal kan? Okay, so siapa lagi rapper macam tu? Nak kata otai-otai maybe Mr. President lah kot kan, but you know, gila weh. Dia punya kiat. Semua orang tahu trademark dia. Yes. Tu dengan video clip mediocre dia, but kita enjoy. Dia berjaya grab kita punya attention. Dia number one dalam dari segi hiburan lah. Number one. Betul. Dia memang entertain. Kita nak gelak ke, nak seronok lebih ke apa, memang dia buat sampai kita rasa. Kan. Belakang kita cerita faham tak, semua belakang kamera senyum. Tu efek dia. Tu efek lah dari segi hiburan lah. Betul. So tak ada rapper Malaysia lain yang menghiburkan saya macam Faz Ahmad lah. There you go. Mungkin Ultimate nak funding buat solo concert Faz Ahmad lepas ni kan. Atau kan Lembah Jaya present. Mana tahu kan. Quick one before we end the second segment. Walaupun kita dah all the way kan. Dalam Ultimate kata nak stay lagi 3 penggal dalam politik kan. Will there lagi 2 penggal dah. Ni penggal 1. Lagi 2, sorry. Dah setengah dah ni. Dah setengah Dah setengah halfway dah. Dalam remaining tu, will there ever be a comeback in your music career? No. Okay, simple as that. Sebab tu aku cakap short question, short answer. Tak ada. Dia kata no. So, kita akan expect YB Ultimate wakil rakyat. From now on. Okay, dah. Jangan tanya-tanya dah. Jangan nak komen kat bawah lagi. Jangan tanya dah. Dia dah cakap no. Short and simple. So, kita wrap up kita punya second segment. Kita akan terus ke third segment. Segmen yang terakhir dalam Otak Lelaki. We'll be back right after this. Okay, kembali segmen ketiga Otak Lelaki. Kita akan go ahead dengan YB Ultimate Rapid Fire Challenge. Dia ada rapid sebab kita nak speed. Fire sebab kita ada kawan kita di sini. Bilis Kenangan. Fire. Bilis Kenangan. Okay, sedia untuk dimakan 90% bilis dan 10% sambal. Ini untuk anda.
kasih. Spicy level berapi. Spicy level berapi. Sedia untuk dimakan. Sedia untuk dimakan. So, kita akan tanya soalan. 90% bilis, 10% je sambal. So, dia inti banyak. So, confirm kenyang. Kenyang. So, okay, kita punya challenge kat sini, kita nak tanya word association, orang cakap. The first thing, benda pertama that pops up into your mind, bahaya ni. you boleh jawab. Tak jawab dalam 3 saat, kena suap lah. Tapi cara suap tu kita akan present dalam a meal. Okay. This is for you. Thank you, sir. Mungkin So, mungkin you tengok, you rasa terus nak macam makan je lah kan. Daripada setiap your answer, kita akan go back to the question again. Kita akan further elaborate in a question for you to answer. So for each answer you bagi, will turn into a question. Okay. Alright? Are you ready? Okay. Alright. First kali, teh tarik. Oh, crew. Okay. Okay, bukan pilih, sorry. Ingatkan macam tu. Okay. Macam Alright. Kas Norega. Okay. Fashion. Style. Kena makan. Kena makan. Dia ambil sambal terus, guys. Tak campur dengan nasi. ASMR dah. ASMR. Kena ambil dulu kan? Tak apa, kunyah lu. Kita tak nak cakap bila mulut penuh. Okay. Dah jawab kan? Fashion style tadi. Fashion style. Okay, moving on. Laut. Mandi. Cantik. Kereta. Baik. Okay. Tersangkut di situ bila dia. Sebab dia dah sampai sini. Dia sudah sampai. Tapi dia makan lagi. Ya, okay. Daripada kereta, moving on. Handphone. Oh, okay. Betul. Mulut penuh. Bagi dia habis dulu. Bagi pedas tu lalu sini dulu. Kita. Okay. Nak ambil. Tak, okay. Tak ada, okay. Handphone. Penting. Hip hop. Best. Alright. Kita reverse balik. Teh tarik tadi you sebut crew kan? Yeah. Alright. Your favourite drink? My favourite drink, air suam. Alhamdulillah. Apa pasal Kit? Kit nganga? Sebab Kit dengan aku kita sama geng. Kan? Susah nak untuk kita air suam is life. Dia dah gelak dekat sana dah. Fashion. What's your fashion influence? Tadi you sebut fashion style. What's your fashion influence? What's my fashion influence Yes sir. Bon Zainal. Can you define the style? Define the style Okay, Bon Zainal ni dia perika fashion Malaysia. Dia sangat, yalah, obviously dia sangat stylish lah kan. Dan dia banyak pentingkan ikut rules. Fashion ni ada rules. Lagi-lagi untuk fashion lelaki. Jadi dia kata you kena ikut rules. Bila you dah belajar rules, you boleh play around with the rules. Tapi rules ni tak boleh, you cannot break. That means you dress kena properly. Kalau you pakai suit kena betul-betul. Kalau nak pakai shirt kena betul-betul. Awak nak pakai baju Melayu pun pastikan lengkap. Dan sebagainya. Itu boleh hurai lagi tu. Maybe for another podcast. Ya. Tadi laut, mandi. Speaking of mandi, bila last mandi laut? And are you a laut person or a sungai person? Saya laut person. Laut person. Bila last mandi laut? Bila last mandi laut mungkin tahun lepas. Tahun lepas. So tahun ni belum ada plan lagi ke? Belum ada lagi. Okay. Kereta pertama Ultimate, dan di mana kereta itu sekarang? Okay, kereta tu dah dilupuskan. Dia kereta Toyota Corolla KE70. Saya beli cash dengan bayar cash je dengan harga RM7,500. Time tu kaya kan, cash lah. Tapi lagi bermakna. First car, betul. Saya dating dengan wife saya pada masa tu buat kereta tu. Kan dia kata dia kalau kutuk kereta aku memang dia out. Dia tak kutuk, dia layan je. Macam dah tahu lah kat situ kan. Saya tahu lah, susah senang tu okay kan. Susah tak masa nak lupuskan tu? Like sentimental value. Semua orang ada benda tu. But for you personally it's heavy lah. Sebab kereta tu engine dia mati, saya nak drive pergi rumah ayah saya. Wife saya dalam kereta, dia mengandung. Kita berhenti tunggu tepi jalan, orang datang ambil semua. Yes. So kereta tu banyak memory. Alright. Okay.
Kalau tanya Teh Tarik Crew, tanya Ali Fikir, diorang tahu lah kereta tu. Maybe that's for another episode. Tu another episode. So handphone tadi sebut penting. Handphone pertama Ultimate. Handphone pertama saya Nokia 3310, bukan 3310, 5110. 5110. Okay, tahu. Kalau tak tahu Nokia tu apa, tanya Nokia tu apa, nanti kita jawab. Boleh Google. Tak adalah kita nak jawab pun boleh, Google pun ada kan. Okay. Hip hop. Tadi jawab apa? Best. Alright. My question would be, what's your expectation of the upcoming hip hop artist? The future of Malaysian hip hop. Dia orang kena jadi hip hop artist lah. You tak boleh dictate kat diorang kau nak hip hop macam mana. Yes, correct. Diorang kena express, diorang kena create sendiri. Kan, sebab saya dulu memang kalau nak saya panas baran, naik marah, you tell me what song to write semua. Kan? Sebab ada orang pernah buat macam tu. Bro, you kan saya dagang macam ni, you patut dia dagang macam ni baru kau boleh check makan. Tak. So saya tak akan buat kepada orang. Diorang jadi artis dalam apa-apa bidang pun, diorang kena be tulus lah, kena berkarya dengan tulus. You have to be true to yourself. There you go. There you have it. Mungkin Ultimate nak sambung makan, kita tak tahu. Tapi sila. Sambil dia makan, that wraps up segmen ketiga dan juga episod Otak Lelaki kali ini. Dia tengah enjoy. Mungkin saya join dia lepas ini. So don't forget to follow us on all our socials. Otak Lelaki, menyelami otak seorang lelaki. Hope to see you guys soon in the next episode. It's your boy Brother Big. Ultimate, once again, thank you very much. Terima kasih. Alright, thank you. Biar dia enjoy, saya nak join. Assalamualaikum. Peace.